puasa hari kedua, jom pergi bersenam. Esok dah tak dapat bersenam dekat sini dah, esok dah balik Selangor. Petang ni nak pergi pusing tepi pantai lah. Nak tengok pantai, suasana pantai macam mana. Rasanya tak ramai orang kot. Tapi tak apa, jom tengok dulu macam mana. Hari ni keluar awal sedikit, pukul 5.20 tadi dah keluar dah. Jom, let's go. Semangat. Sebelum balik ke Selangor, aku akan singgah di pantai dulu. Sebabnya pantai je yang buatkan aku rasa aman dan bahagia. Semalam dan 2 hari lepas, kita pergi kiri. Hari ni nak pergi ke sebelah kanan pula. Weh, ada anjing lah pula. Terbaik lah. Nasib baik tak ramai orang ni. Kalau tak, area ni memang penuh dengan kereta dah. Ombak agak kuat petang ni, sebab angin pun kencang. Tak sesuai untuk mandi atau lepak kat tepi ni. Dah lepas gian jalan kat tepi pantai, lepas tu dah tengok bukit, dah rasa angin laut, masa untuk balik pula. Tadi masa tengah jalan, ada orang tegur aku. Rupa-rupanya tu kawan lama aku sejak sekolah menengah. Kiranya dah hampir 19 tahun tak jumpa dengan dia. Kira berbaloi jugalah aku balik dekat kampung halaman masa bulan puasa ni, sebab dapat jumpa kawan yang dah lama lost contact sejak 19 tahun yang lepas. Sampai rumah pukul 6.55 petang. Tolak 15 minit tadi borak dengan member lama. Okey lah.